Kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibnu Abbas lalu menceritakan sesuatu daripada agama. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Wahai Ibnu Abbas, kamu nak tahu tak sesuatu perkara yang mana kalau kamu amalkan perkara ini, insya-Allah engkau akan selamat dunia akhirat. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, wahai Ibnu Abbas, sekiranya engkau menjaga hubungan kau dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga segala jenis apa yang ada di dalam hidup kamu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan perempuan, apabila kita perhati, apabila kita kupas, subhanallah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua perkara, tuan-tuan perempuan. So, kalau kita ambil dalam aspek pekerjaan kita, bagaimana kita nak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, maka kalau kita lihat dari segi kerja kita buat kita seharian, sudah pasti kita akan rasakan bebanan-bebanan kerja itu amat banyak. Tetapi percayalah tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat baginda Nabi SAW itu adalah manusia yang mana dibebankan dengan banyak perkara. Tetapi kenapa Nabi SAW itu dipermudahkan, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dengan tidak bukan melainkan dengan jalan takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jalan takwa itu adalah tanda-tanda seseorang itu apa? Menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mudah kita sebagai orang Islam ni, tuan-tuan perempuan, kalau kita nak diberi mudah di dalam kehidupan seharian kita, nombor satu sekali kita mesti kena jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan bila kita bangun pagi-pagi, okey, kita ni banyak urusan, kita banyak kerja, benda pertama yang kita fikir adalah apa? Kerja kita. Percayalah tuan-tuan perempuan, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu, masa kita, perbuatan kita, kerja buat kita 24 jam itu Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga. Allah yang menjaga masa itu. Maka apabila kita menjaga hubungan dengan Allah yang merupakan pencipta kepada masa, percayalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan hidup kita. Tetapi bersyarat. Syaratnya apa? Mulakan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita memulakan sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan kita meninggalkan Allah.